Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bisifatin khassah ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila ruhi Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa qarabatina wa jiranina wa dhawil huquqi alaina anna Allah yataghashahum min rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim ala hadhihi an-niyyah wa bi kulli niyyatin صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya. Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, program TIQ, dan mohon maaf sebelumnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua. Saya tak perasan tadi staff lambat sharekan link pada pukul 6.21 baru dia share. Saya tak perasan. Saya biasanya kalau staff lambat share link ke dalam grup WhatsApp dan Telegram, saya akan tolong sharekan lah. Mungkin dia tak boleh ataupun tengah drive kereta ke, saya akan tolong. Tapi tadi saya tak perasan langsung yang dia tak sharekan. Sebab saya dah pesan dah, tolong sharekan. Ternyata tak share lagi. Sebab tu saya masuk lambat sikit. Sebab nak tunggu kehadiran ibu-ibu, ayah-ayah dulu semua. Ni mungkin ada sebahagian yang tertanya-tanya, Ustaz, kenapa Ustaz lambat masuk lama lagu ni? Bukan lagu sebetulnya tuan-puan. Dia puji-pujian ke atas Nabi, dia salawat ke atas Nabi. Tu yang masuk awal tu boleh dengar, boleh hayati dia punya makna, boleh ikut sekali bersalawat dan mengucapkan salawat dan salam pada Nabi, bolehlah ikut sekali. Cuma saya masuk lambat kadang-kadang bukan sebab apa? Sebab nak tunggu ibu ayah semua masuk dulu ramai-ramai, baru kita boleh mulakan kelas, insya-Allah. Jadi mohon maaf banyak-banyak. Tetapi bukanlah lambat sampai pukul 7. Kita ada masa lagi dalam 30 minit untuk kita teruskan dengan kelas ilmu. Nanti di akhir dalam 20 minit kita nak sama-sama bersalawat dan membaca zikir munajat, insya-Allah.
Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, di petang hari ini kita seperti mana semua dah sedia maklum, kita akan teruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Dan alhamdulillah pada petang hari ini kita bersama-sama berada pada episod yang ke-172 ya ibu ayah semua. Ini tak tukar lagi ni. Dia punya logo dekat bawah ni tak tukar lagi. Sekejap. Saya tukarkan sekejap dia punya logo ni, tak tukar lagi. Tulis di situ dekat bawah tu 170. Patut hari ini episod ke-172. Ya, hari ini petang ni kita berada pada episod ke-172 ibu ayah semua. Okey, baik. Episod 172 dan kita masuk kepada bahagian ketiga kitab ini. Dia ada bahagian yang pertama membahas tentang cara-cara melaksanakan ketaatan. Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan kemaksiatan. Itu kita dah habis bahas dalam 171 kali kelas. 171 episod, artinya 171 kali kita buat kelas TIQ ni. Kita habiskan 2 perbahasan tu. Dan alhamdulillah di episod ke-172 di petang hari ini kita masuk kepada bahagian yang ketiga di dalam kitab ini. Iaitulah tentang adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik dan makhluk. Ini dah saya ada sebut pada pertemuan yang sebelum ini, iaitulah bila adab yang sebelum ni ialah antara kita dengan Allah. Hablum minallah, tuan-puan. Yang di bahagian ketiga ni, kita macam mana cara kita bergaul kepada sesama manusia. Dan yang first sekali ialah macam mana adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu yang akan dibahas. Ni. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita dengan Allah ni kena beradab juga ke Ustaz? Ya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah kita kena lebih beradab daripada segala-galanya, tuan-puan. Sebab apa? Jangankan dengan Allah, dengan ibu bapa yang kita kadang-kadang jumpa, kadang tak jumpa, betul tak tuan-puan? Ni. Kadang bersama, kadang tak bersama. Dengan guru, kita kena beradab tak? Kena beradab. Kadang kita jumpa, kadang tak jumpa. Kadang bersama-sama, kadang kita terpisah. Betul tak tuan-puan? Dengan siapa lagi? Dengan kawan. Semua kita kena jaga adab kita. Dengan ibu bapa, dengan guru, dengan kawan-kawan kita. Semua kita kena jaga adab. Sedangkan dengan mereka ini, kita bukan selalu bersama dengan mereka. Betul tak? Kita bukan selalu berada di hadapan mereka bersama dengan mereka. Dan mereka tidak selalu memperhatikan kita. Itu kita kena beradab. Ini kan lagi dengan Tuhan. Ini kan lagi dengan Allah. Yang sentiasa memperhatikan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin." Dan tidaklah kami daripada makhluk kami, iaitu kita semua ni lah, kan? Daripada makhluk yang kami ciptakan, 'anil khalqi ghafilin, kami tak lupa, kata Allah. Sentiasa dalam perhatian Allah. Sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-puan, 24 jam dalam perhatian Allah. Yang dengan manusia tadi, ibu bapa kita ke, kan, guru kita ke, kawan kita ke, sahabat kita ke, itu pun kita kena jaga adab dengan mereka. Yang kadang-kadang kita bersama, kadang-kadang kita bersama dengan mereka, yang kadang kita berjauhan. Itu pun kita kena jaga adab.
inikan lagi dengan Allah yang menciptakan kita, yang tidak pernah lupa dan sentiasa yang tidak pernah melupakan kita dan sentiasa memperhatikan kita. Tuan-tuan, mestilah kena jaga adab lebih lagi. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahagian yang ketiga ini, beliau akan mulakan, ya sebetulnya membahas tentang adab ya tuan-tuan. Bahasannya tentang adab kita kepada ibu bapa, kepada guru, kepada kawan. Itu adab, tentang adab. Tetapi yang first dulu dibahas ialah macam mana adab kita kepada Tuhan. Macam mana adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tadi saya sebutlah, dengan ibu bapa ke, dengan guru ke, dengan kawan ke, kita bukan selalu bersama dengan mereka. Kita bukan selalu diperhatikan oleh mereka. Tetapi dengan Allah, kita selalu dalam pemerhatian Allah. Maka sudah tentulah adab dengan Allah ini lebih penting untuk kita bahas terlebih dahulu sebelum kita membahas adab dengan makhluk. Kita lebih patut untuk terlebih dahulu membahas adab dengan Khaliq, Tuhan yang menciptakan kita, yang selalu memperhatikan kita, sebelum kita membahas adab-adab dengan makhluk yang mungkin kadang-kadang bersama dengan kita, kadang tak. Betul tak tuan-puan? Jadi Imam Al-Ghazali akan bahaskan dulu kepada kita macam mana adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam bahagian ketiga ini ada beberapa fasal. Fasal ni bahagian jugalah. Jadi bahagian yang ketiga ni tajuk besar dia, iaitulah adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, yakni Tuhan dan makhluk. Maka ada adab dengan Allah yang pertama. Fasal yang kedua, adab dengan orang alim, yakni guru kita. Yang ketiga, adab seorang murid. Adab orang yang alim, minta maaf, adab orang yang alim, orang yang berilmu, dia ada adab-adabnya. Adab seorang murid, dia ni sebagai seorang murid, ada adab-adabnya kepada guru. Adab kepada ibu bapa, itu yang keempat nanti akan dibahas. Dan adab kepada seluruh manusia, itu perbahasan yang kelima nanti. Jadi akan ada ni tuan-puan, tak tertinggal sedikit pun adab ni. Kepada seluruh manusia, yang tak kisahlah orang beriman ke tak beriman, orang Muslim ke orang kafir, ada kita adab-adab kepada mereka. Akan dibahas satu demi satu, tetapi yang utama dulu untuk kita bahas, adab-adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang insya-Allah di petang hari ini kita akan bahas perbahasan ini insya-Allah. Baik ibu ayah semua, sebelum kita masuk kepada perbahasan kita di petang hari ini, dalam episod ke-172 ini, seperti biasa saya nak mengingatkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, abang-abang, kakak-kakak semua, relax dulu sekejap. Dalam 1-2 minit ni, pastikan semua, sebelum kita masuk kepada bahasan ni, kan, pastikan dulu semua telah pun mengongsikan live ini. Pastikan semua dah tag nama rakan dan kawan dengan niat dakwah. Share dulu niat dakwah, tag nama rakan dan kawan dulu dengan niat dakwah. Petang ni kalau boleh kita nak dapatkan tidak kurang daripada 2000 kali share, dan ada 2000 nama rakan FB yang kita tag di ruangan komen. Jadi ibu ayah semua kena share dalam 4 ke 5 kali seorang. 4 ke 5 kali seorang supaya kita dapat capai target dakwah kita di petang hari ini insya-Allah. Dan kena tag nama rakan dan kawan 4 ke 5 orang. Setiap orang tu kena tag nama rakan dan kawan 4 ke 5 orang paling kurang, supaya kita capai target dakwah kita di petang hari ini. Dan jangan lupa juga tunjukkan tanda sokongan kita, tunjukkan tanda kita suka kepada kebaikan dengan cara tekan like, tekan love di petang hari ini. Ada button warna biru, button warna pink tu ibu ayah semua boleh tekan. Bukan sebarang tekan, bukan main tekan, tapi dengan perasaan, ya Allah, saya suka kebaikan, saya sokong kebaikan, mohon padamu ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jom sama-sama kita teruskan perbahasan kita di petang hari ini. Dalam bahagian yang ketiga kita Bidayatul Hidayah ini, tajuk besarnya ialah adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, yakni Tuhan, dan makhluk, yakni sesama manusia. Macam mana adab kita kepada Allah,
dan adab kita kepada sesama manusia. Yang pertama dibahas dulu adab-adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa kata Imam Al-Ghazali dalam memulakan tajuk ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Sahabat, kata Imam Ghazali, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang tak pernah berpisah dengan kita. Yang selalu memperhatikan kita. Sama ada engkau berada di kampung maupun musafir. Kita duduk kat rumah ke, kita di luar rumah ke, kita ada kat kampung kita ke, ataupun kita tengah musafir kat negara lain ataupun negeri lain, di waktu tidur atau jaga, ketika kita tidur ataupun ketika kita jaga, bahkan kata Imam Ghazali, di waktu hidup dan mati, yang tidak akan berpisah dengan kita adalah Tuhan kita. Ni yang saya sebut tadi. Kalau ibu bapa ke, guru ke, kawan kita, sahabat kita ke, kadang-kadang je kita jumpa dengan dia. Ni, tuan-tuan. Dan kadang-kadang lah juga kita kena jaga adab dengan dia. Tetapi dengan Allah, tidak berlalu satu detik pun daripada hidup kita, melainkan kita selalu diperhatikan oleh Allah. Allah tidak berpisah dengan kita, kata Imam Al-Ghazali. Kita duduk kat rumah ke, di luar rumah ke, kita tengah berada di kampung kita ataupun kita tengah bermusafir, kita tengah tidur ataupun kita tengah jaga, kita hidup ataupun kita mati, Tuhanlah yang tidak pernah berpisah dengan kita. Itulah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Itu Tuhan yang menciptakan kita, yang tidak pernah berpisah dengan kita, yang sentiasa memperhatikan kita, apa-apa hajat, apa-apa pergerakan kita, apa-apa yang kita dapat daripada segala kenikmatan, kita dapat bernafas, tidak ada hentinya. Saya dapat bercakap, mengeluarkan suara. Ibu ayah semua dapat mendengar. Allah berikan telinga, dapat mendengar. Allah berikan mata, dapat melihat. Mendengar dengan telinga, melihat dengan mata. Semua ni tak ada function, tuan-tuan, kalau bukan atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni, dapat buat live petang ni, dapat join kelas ilmu petang ni, semua Allah rezekikan kepada kita sebetulnya. Dan Allah tidak pernah lalai daripada kita walau sesaat. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Allah tak akan lupa. Artinya apa? Sentiasa kita dalam perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Jadi ni tak berpisah. Sebab tu kita kena jaga adab betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia selalu memperhatikan kita. Tu kata Imam Ghazali, ketahuilah yang tidak pernah berpisah dengan engkau walaupun sesaat, sama ada engkau berada di kampung, duduk di rumah ataupun di luar rumah, engkau bermusafir ataupun engkau duduk di kampung engkau tidurkah, engkau jaga, ataupun engkau hidupkah, engkau mati, yang tidak pernah berpisah dengan engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-puan, apabila engkau menyebutnya, apabila kita sebut namanya dengan lidah kita, kita ingati dia dengan hati kita, maka dia akan bersama denganmu. Allah akan bersama dengan kita. Ni tuan-puan, Allah bersama dengan kita. Sebab tu nak buat apa-apa aja, sebut nama Allah, supaya Allah tolong kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Nak buat kerja apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Nak masak, Bismillah, dengan nama Allah. Artinya Allah bersama dengan kita. Makanan yang dimasak tadi insya-Allah akan penuh dengan keberkatan. Sebut nama Allah, ingat Allah. Apa-apa pun sesuatu yang kita buat, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bawa kenderaan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bawa motor ke, bawa kereta ke, insya-Allah Allah jaga, Allah pelihara, tuan-tuan. Subhanallah, baiknya Allah. Kan? Baiknya Allah. Allah bersama dengan kita bila kita sebut namanya. Allah bersama dengan kita bila kita berzikir, mengingatinya dengan hati. Kita berzikir, menyebutnya dengan lidah kita.
Allah akan bersama dengan kita. Bersama dengan kita kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana jalisu man zakarani, aku bersama duduk, aku duduk bersama dengan orang yang mengingatiku. Mulianya kita tuan-tuan, subhanallah. Mulianya kita apabila Allah izin kita dapat berzikir mengingatinya. Allah izin kita dapat menyebut namanya. Ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Satu kemuliaan yang luar biasa apabila Allah izin seseorang itu dapat menyebut namanya, dapat mengingatinya. Dalam sebuah syair disebutkan, kata penyair, orang ahli sufi lah ni, subhana man zikruhu izun li zakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu subhana man zikruhu izun li zakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu. Maha suci Allah yang dengan menyebutnya kemuliaan bagi orang yang menyebutnya. Sebut nama Allah tu satu kemuliaan yang besar. Kenapa? Ana jalisu man zakarani, kata Allah. Aku bersama dengan orang yang menyebut namaku. Allahu akbar. Tuan-tuan, luar biasa. Luar biasa. Bila Allah izin kita dapat berzikir, Allah izin kita dapat mengingatinya, Allah izin lidah kita dapat menyebut namanya, ini satu kemuliaan yang luar biasa. Ni syukur petang-petang kita ada SZ3M, salawat dan zikir munajat menjelang maghrib. Setiap hari dapat join. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, makcik tak pernah miss lagi Ustaz. Semenjak Ustaz buat program SZ3M tu, zikir munajat petang-petang tu Ustaz, 3 tahun lepas Ustaz, sampai sekarang bila Ustaz buat program, makcik akan join. Bila Ustaz tak ada live petang tu, makcik baca sendiri. Allahu akbar. Ada orang macam tu tuan-puan. Tak tinggal. Istiqamah sudah 3 tahun lebih. Allahu akbar. Mulianya dia. Allah muliakan dia dengan berzikir. Ini kemuliaan seseorang yang beriman ketika Allah izin lidahnya menyebut namanya, ketika Allah izin hatinya untuk mengingatinya. Itu satu kemuliaan bagi orang yang beriman. Luar biasa. Dan Allah Ta'ala berfirman pula dalam hadis qudsi, dalam hadis yang lain, Allah pernah menyatakan, apa dia? Anna indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatiku. Pernah tak tuan-tuan, kita hancur hati kita karena mengingati Allah? Maksudnya kita dalam tangisan yang luar biasa. Ketika kita menangis, ketika apa? Ketika kita mengingati Allah, kita nangis. Dalam doa kita nangis. Ini adalah satu keadaan yang sangat menenangkan kita, tuan-tuan. Tidak ada keadaan yang lebih tenang daripada ketika kita ingat Allah, ketika itu kita menangis sehabis-habis menangis lah kita kata. Mengadu sehabis-habis mengadu. Demi Allah, wallahi ini adalah satu keadaan yang luar biasa nikmat. Luar biasa seronok. Luar biasa gembira. Luar biasa lapang hati kita time itu buat. Walaupun pada ketika itu kita tengah banyak masalah, banyak beban, banyak fikiran, tetapi kita ingat Allah, kita nangis pada ketika itu. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, kata Allah. Aku bersama dengan mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku, kerana menyebut namaku. Dalam zikir kita nangis, dalam doa kita nangis. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, tuan-tuan. Itu satu ketenangan, satu ketenteraman jiwa yang luar biasa bila kita dapat menangis dalam mengingati Allah. Siapa pernah rasa, dia tahulah macam mana perasaan tersebut. Allahu akbar. Tak boleh nak dibayangkan.
Tak boleh nak diceritakan macam mana keseronokannya. Lagi seronok daripada orang yang baru lepas berkahwin. Lagi seronok daripada orang yang lepas baru dapat makan sedap. Lagi seronok daripada orang yang baru terima duit orang bagi berjuta-juta ringgit. Tak ada langsung. Seronok yang tu kecil je dibandingkan dengan seronoknya seseorang ketika dia dapat mengingati Allah dalam keadaan menangis, mengadu, teresa-esa, hancur hatinya karena mengingati Allah. Ini luar biasa. Maksud hancur hati tu dia tak ingat benda lain dah. Dia tak ingat benda lain. Dia lupa segala masalah dia. Yang dia ingat hanya Allah. Dia mengadu pada Allah time tu. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, mengatasi segala-gala kenikmatan keduniaan ni tuan-puan. Demi Allah, siapa yang pernah rasa dia tahulah. Ini tentang rasa ni kita dah boleh nak cerita dengan lidah sebetulnya. Kena rasa sendiri. Ingat Allah. Minta pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat apa dia, seperti orang yang Nabi SAW sebutkan, seorang lelaki yang zakarallaha khalian, dia mengingati Allah bersendirian, tak ada orang lain di tempat dia tu, dia ingat Allah, dia zikir, dia doa, dia zikir, dia doa, fafadat ainah, mengalir air matanya. Ini keadaan yang luar biasa tuan. Cuba, kalau tak pernah rasa lagi, cuba ingat Allah sampai menangis betul-betul. Doa dalam keadaan menangis. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang tak boleh digambarkan dengan lisan. Macam mana rasa seronoknya pada ketika itu. Tu kata Allah, aku bersama dengan hamba-Ku ketika hatinya pecah karena mengingatiku. Maksud hancur, munkasirah tu hancur, berkecai. Artinya dia tak ingat dah benda lain, dia ingat Allah saja. Walaupun dia bersendirian, tak ada orang nampak, tak ada orang tengok, time tu adalah satu kenikmatan yang luar biasa tuan. Ni subhanallah, nikmat Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kenikmatan itu. Seterusnya, jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu, kata Imam Ghazali, jika engkau kenal Allah betul-betul dengan sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Bila kita betul-betul kenal dengan Allah, kita rasa cukup je dengan Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Subhanallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, cukuplah Allah bagiku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Ini tuan-tuan, bila kita betul-betul kenal dengan Allah, yang lain tu tak ada apalah. Ni seperti mana perkataan Rabi'atul Adawiyah, seorang kekasih Allah, waliullah, seorang wanita. Beliau mengatakan, ya laitaka tahlu wal anamu mariratun, ya laitaka tarda wal anamu ghidabu. Tak apalah ya Allah, engkau manis, semua yang lain pahit, tak apa. Tak apa ya Allah, engkau sahaja yang redha, semua manusia benci dengan hamba, tak apa. Tengok, tak kisahlah orang semua muka masam dengan kita, tapi engkau suka dengan hamba. Saya tak kisah orang muka masam, orang marah ke apa. Saya tak kisah, yang penting engkau redha dengan hamba. Saya tak kisah dengan orang lain, nak apa pun tak apalah. Tak ada hajat dengan orang lain. Yang penting redha engkau ya Allah. Yang penting engkau suka dan cinta dengan hamba. Yang lain hamba tak kisah. Ini tuan-puan, perkataan seorang Rabi'atul Adawiyah yang terkenal, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa macam tu. Jadi kalau kita betul-betul kenal dengan Allah, kita sebetulnya tak kisah dengan yang lain. Orang nak hina, orang nak puji ke, orang nak hina ke. Manusia ni nak puji ke, nak hina ke. Manusia nak senyum ke, nak muka masam ke. Ni kan, manusia nak memuji ataupun mengutuk ke. Orang yang hubungan dia baik dengan Allah, dia tak terkesan dah dengan itu semua. Bagi dia Allah segala-galanya. Yang lain pada Allah dia tak kisah. Subhanallah, luar biasa perempuan.
keadaan ni. Orang yang betul-betul kenal dengan Allah, dia akan rasa macam tu. Dia cukup je. Cukup Allah sudah. Yang lain tak kisah. Nak apa-apa pun tak kisahlah. Dia orang nak puji ke, orang nak hina ke, orang nak puji ke, orang nak maki ke, orang nak senyum ke, orang nak marah ke. Yang penting Allah rida, yang lain tak ada apa. Ya laitaka tarda wal anamu ghidabu. Tak apa, cukup engkau yang rida dengan hamba ya Allah. Manusia seluruhnya marah pun tak apa. Subhanallah. Luar biasa. Ni tuan-puan, keadaan bila orang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, yakni tidak dapat rasa tidak dapat sentiasa bersama dengan Allah dalam zikir kita. Kita tak dapat 24 jam merasakan Allah memperhatikan kita. Tak dapat ni 24 jam. Maka kata Imam Al-Ghazali, janganlah kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi dengannya. Ni. Kalau tak boleh sepanjang waktu, orang yang betul-betul kenal dengan Allah, dia akan lalui satu keadaan dia dah tak kisah dah dengan manusia ni, perempuan. Dia tak kisah dengan manusia. Yang penting antara dia dengan Allah. Orang nak puji dia ke, orang nak maki dia ke, dia tak kisah dah. Dia antara dia dengan Allah je. Ini kan? Macam tu. Ada satu keadaan. Bila tak boleh macam tu, kata Imam Al-Ghazali, sekurang-kurangnya, bila tak boleh engkau menghabiskan masamu dengan Allah, maka sekurang-kurangnya engkau jangan sampai dalam sehari 24 jam ni masamu kosong, tak ada langsung waktu untuk engkau bersama dengan Allah. Jangan kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Ni, kita dalam sehari semalam ni, kalau tak boleh 24 jam dalam keadaan yang macam disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, berzikir, ingat Allah, tak boleh 24 jam ni dalam keadaan rasa sentiasa diperhatikan oleh Allah, maka dalam siang dan malam ni kita kena lapangkan satu masa kita untuk kita bersunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakan masa kita untuk kita berzikir, mengingati Allah. Ni ada masa, tuan-puan. Kena adakan masa. Yang follow kita punya program, insya-Allah lah, sebelum subuh itu kita kata wakil di waktu malam lah. Kalau boleh ada lagi waktu-waktu yang lain. Sekurang-kurangnya sebelum subuh sebagai waktu malam yang di waktu itu kita nak ingat Allah. Siang ni pula sekurang-kurangnya di akhir siang sebelum maghrib. Ada masa yang ni memang siapa-siapa pun tak boleh kacau. Macam tu, tuan-puan. Suami ke, isteri ke, anak ke, cucu ke, jangan kacau maktuk time ni. Time ni waktu nenek, waktu oyang, waktu maktuk untuk bersama dengan Allah. Tak ada siapa pun boleh kacau. Orang kata apa? My time. Tapi my time apa? My time dengan Allah tu kena ada, tuan-puan. Siang satu waktu, malam satu waktu. Patutnya sepanjang waktu kita sentiasa rasa dilihat, diperhatikan oleh Allah. Sentiasa dalam zikrullah kalau boleh. Kalau tak boleh, paling kurang di waktu siang ada satu waktu, di waktu malam pun ada satu waktu, yang pada ketika itu kita khaskan waktu tersebut untuk kita berzikir, mengingati Allah dalam doa, dalam zikir, dalam munajat. Itu patut ada, tuan-puan. Time ni tak ada siapa-siapa boleh kacau kita. Ni. Kena adakan waktu tu. Macam mana tu, Ustaz? Follow je kita punya program. Waktu tu memang waktu kita my time. Kan? Ada orang my Quran time, kan? Kita my zikir time. Tak apalah, apa-apalah namanya. Adakan masa untuk kita bersunyi dengan Allah. Ini macam sekarang ni kita tengah live lah, kan. Tetapi ibu ayah semua ni mungkin tengah bersorangan dalam bilik ke, ada kat mihrab ke, tengah belajar ilmu. Bukan di tempat orang ramai maksudnya.
walaupun tengah tengok live, tetapi sekarang ni sebetulnya tengah bersendirian dalam rumah tu. Waktu ni, waktu zikir ni, IMSS pagi, zikir munajat petang, ini memang waktu saya khaskan untuk saya ingat Allah. Patut macam tu. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kosong waktu siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi dengannya. Kalau boleh tambah. Yang program IMSS, SZ3M tu sekurang-kurangnya. Kalau boleh tambah lagi waktu yang lain yang memang ibu ayah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. My time bersama dengan Tuhan. Macam tu. Untuk mengingati Allah dalam doa dan zikir kita. InsyaAllah. Baik. Dan engkau berlazat-lazat dengan munajat kepadanya. Ni, berlazat-lazat. Berlazat-lazat dengan munajat kepadanya tu yang saya sebut tadi ni. Kalau boleh dalam tangisan kita, zikir kita, ingat Allah sampai mengalirkan air mata. Ini satu ketenangan yang luar biasa, tuan-puan. Satu kebahagiaan yang luar biasa bila kita dapat keadaan seperti itu. Tak dapat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Artinya, adab-adab dengan Allah ni maksudnya apa? Adab-adab lebih kepada adab-adab ketika kita berzikir mengingati Allah. Ketika kita zikir, ketika kita ibadah, ni adabnya. Macam mana adabnya? Adab kita pada Allah ni nanti. Bukan hanya waktu zikir je, tuan-tuan. Dalam seluruh keadaan ni, sebab kita tidak ada satu detik pun berlalu dalam hidup kita, melainkan Allah perhatikan kita. Jadi, sentiasa kena jaga adab dengan Allah. Adab ketika berzikir ada. Adab ketika di luar zikir pun Allah juga tetap memperhatikan kita. Maka juga ada adabnya. Macam mana adab kita kepada Allah seharian. Seharian 24 jam ni, macam mana adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah. Mungkin adab kepada guru ketika kita berjumpa dengannya. Dengan guru, contohnya kelas kita pukul 9 sampai pukul 12 contohnya. Ketika 9 sampai 12 tu, betul-betul jaga adab kita. Di majlis guru tadi, adab kita kepada guru tadi, jaga betul-betul adab kita. Kebetulan mak ayah kita ada duduk di rumah kita, jaga betul-betul adab kita dengan mak ayah kita. Macam tu. Tetapi dengan Allah, sehari 24 jam tanpa miss, tanpa berlalu satu detik pun, melainkan Allah perhatikan kita, maka satu hari 24 jam ni kita sentiasa jaga adab kita kepada Allah. Di sini ada disebutkan 15 adab seorang hamba kepada Tuhannya. Ibu ayah semua, insya-Allah kita akan bahas pada perbahasan yang akan datang, panjang umur. Pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi 15 adab seorang hamba bersama Tuhannya. InsyaAllah.